Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang nak menjala. Kita tengoklah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Oh, ada. Ada. Jom. Aduh. Melambak tengah. Mana? Banyak betul. Banyaknya. Banyak. Wih! Oh. Okey, saya buka dulu. Sabar. Satu. Dua. Letak dalam air sikit. Cepat-cepat abang nak bela ni. Tiga pula. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Okey, 9 tengah, 1 sebarau. Adik, jaring ikan terubul.
Ini tengah ni. Ni tengah daun. Ajit, nak tengah ni? Dia tengah daun. Ni tengah daun. Dia tengah aktif bos. Cepat. Itu teroboi. Toboy ke tengah tu. Dah. Dan kita hidup. Ini siu. Tak, dia tengah aktif tu bos. Tengah daun lah. Tengok ah. Tadi tengah batu panjang. Tengah daun dia lebar sikit ni. 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 Ambil kayu bos. Dia tengah aktif ni. Seekor je. Nah, adik. Bismillah. Tak ada tengah lah. Siu ni. Tak ada tengah pula kat sini. Weh, lekah lah dik. Sia untuk siku. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, bawa sini. Banyak ni. Banyak. Ui, ada tengah Haji. Ada tengah. Kan tengah. Sebarang tu lepas. Ini pipi merah. Ih, comelnya. Pipi dia merah-merah. Bela. Bersihkan dia. Jangan mati dulu. Nanti bila ke kampung kenapa tanya? Sebab aku ingatkan tengah. Nah, bagi abang. Lepas apa? Tak masuk ni. Abang ikut beli. Bang, buka bang. Payah macam ni. Ikan banyak pun tak boleh dapat. Ikan punya banyak, dapat seekor. Haji, tengah Haji. Tengah seekor. Tengah daun. Punya banyak orang dapat seekor.
Dah lah. Makin kulu makin gila tengok ikan lah. Kamera kau tu bagi kat abang. Baik, kamera ni ambil kah? Ambil tu. Aku cek batu ni. Banyaknya batu cantik. Tepi lah. Ambil. Tengah daun tadi dah ambil lah? Ha? Tengah daun dah ambil lah? Daun. Tengah daun. Bawa boleh bekal ha? Okey, setakat ini dulu sesi menjala kita hari ni. Ni ikan sil dengan ikan terubul. Yang ini ikan tengas. Ikan tengah dengan ikan sebarau. Ni untuk bela dalam akuarium dan juga kolam. Ya, kita akan bawa balik hidup-hidup lah. Banyak ni. Berbelas ekor kalau tak 20 ekor. Besar-besar. Berbelas ekor ke berpuluh ekor tak tahu lah berapa. Tak kira dah tadi dah. Okey, ni dia. Saya tengok. Ni semua untuk bela tengas dengan sebarau. Sebarau 2 ekor je. Ada tengah batu, ada tengah daun. Okey. Sekadar itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua segar-segar. Sebab kau tu masuk ke ni kan? Boleh ke tidak ke? Masuk. Masuk. Sebab kau tu masih ada nak hati. Tak muat. Tak muat? Saya masuk boleh? Dah. Kepala kan ke atas lah. Pergi balik hebat. Adik balik dengan abang? Ha? Balik dengan abang? Nak balik dengan abang ke balik dengan abah? Balik dengan Abang. abang. Balik dengan abang? Balik dengan abang juga. Dah plastik. Plastik apa? Batu-batu. Baiklah sahabat-sahabat, inilah dia antara ikan-ikan yang kita dapat siang tadi. Ni sebarau yang kita dapat tadi. Yang oren ni bukanlah. Oren ni ikan lama yang ada kat dalam ni. Ikan tengas yang ada kesan-kesan jala tu yang baru dapat tadi lah tu. Yang ada kesan jala. Ada juga yang tak ada kesan jala. Ya. Tapi bagi yang saiz kecil sikit, dia kena kat jala tu, dia tanggal sikit sisik dia. Tu yang ada kesan tu. Itu ikan patin. Ikan patin tu pun mancing dulu. Saya simpan. Itu ikan keli tu. Yang besar tu. Ikan keli hasil daripada menjala. Ya. Yang saya simpan kat dalam ni dah lama lah. Tu ikan baung. Baung pun menjala dulu. Saya simpan kat dalam ni.
Okay, ikan tadi banyak juga lah. Ada berbelas ekor. Berbelas ke 20 ekor macam tu lah lebih kurang. Okey.